Saya ada masalah tak lawas buang air besar dah hampir 30 tahun. Daripada saya sekolah menengah, saya memang kadang-kadang 4 hari sekali, 5 hari sekali baru pergi membuang. Jadi saya tak selesa. Saya dah bertahun-tahun bergantung pada produk-produk bantuan yang dipanggil fiber lah. Jadi saya dah cuba macam-macam. Saya dah minum kopi, lawas, saya dah pernah minum jus beri, lepas tu yang jus buah-buahan yang ada bancuh-bancuh tu dia jadi jelly. Lepas tu teh orang kampung. Yang terakhir sekali saya cuba teh detox, saya beli dekat farmasi. Itu saya dah minum beberapa tahun lah. Maksudnya kalau dah 2 hari saya macam tak pergi toilet nak membuang, saya akan minum teh detox tu, and then perut saya akan mula-mula saya akan pergilah. Okey, jadi tapi saya dah bergantung pada produk-produk fiber ni, saya jadi muak dan jemu lah. Dan saya pernah pergi ke farmasi, orang yang dekat farmasi tu ada cakap dengan saya, siapa yang minum produk-produk fiber ni kan? Saya cakap, saya lah. So dia kata, kalau selalu teruskan makan produk ni bukan tak boleh, dia memang daripada sayur dengan buah-buahan, tapi lama-lama nanti usus you jadi malas, dia cakap macam tu. So saya tahulah mungkin long term sebenarnya ni tak bagus. Sehinggalah BE lancarkan Next Bio. Saya cuba sebab saya nak jaga kesihatan usus tu saja. Saya tak ada expectation yang tinggi lah kan. Tapi saya cuba tiga hari pertama saya makan Next Bio, waktu kita makan banyak hari-hari, tapi saya tak pergi membuang pun, perut saya tak rasa kembung, saya tak rasa tak selesa, saya rasa selesa je perut saya. Tapi masih tak ada rasa lawas nak membuang. Lepas tu saya tengok testimoni orang lain yang ambil Next Bio yang ada masalah GERD kronik bertahun-tahun. Jadi orang tu ambil, dia kata dia ambil 6 hingga 9 sachet sehari, dia punya GERD tu hilang. Jadi saya pun fikir, oh mungkin saya kena makan, tak boleh makan 3. Sebab saya punya masalah tak lawas ni dah berpuluh tahun kan. Jadi saya ambil 9 sachet sehari tau. 2 hari saya ambil, hari ketiga tu saya dah boleh pergi membuang secara semula jadi. Saya teruskan dalam masa 1 bulan. Saya punya keadaan perut dah lawas macam biasa. Hari-hari saya memang pergi toilet, buang air besar secara semula jadi. Lepas sebulan saya kurangkan kepada 6, 3, dan sekarang ni saya ambil 2 ataupun 1 sachet sehari. Masalah saya tak lawas yang dah berpuluh-puluh tahun tu dah tak ada. Sekarang hari-hari saya boleh pergi toilet dengan sendiri tanpa bergantung pada fiber ke apa. Saya just ambil Next Bio saja.